Nama saya Budak Kelang. Nama cik. Betul lah, nama dalam IC kan? Budak Kelang. Ben Meru. Ben Meru. Ben keganasan. Budak Kelang, Ben Meru, Ben keganasan. Ya, keganasan tu atuk saya. Punca ataupun sebab kenapa encik buat rawatan ni? Sebab saya kena tolak dengan crush saya lah. Kenapa tak tolak balik? Kau nak kena pukul kau ni. Abang. Dia macam ni, saya confess kat dia yang saya suka kat dia. Dia cakap dia tak suka. Saya tanya lah sebab apa. Dia cakap sebab muka saya macam roh jahat. Betul lah tu. Tengok Betul. Bro, Tak, faham. saya tahu muka saya banyak jerawat, banyak cela. Tapi at least pot kelang saya pegang tau. Nak tepung? Nanti tengah interview ni. Customer tiba-tiba. Tapi kan, lepas saya dapat jumpa e-klinik ni, saya rasa macam saya nak ubah hidup saya ni. Alhamdulillah. Kan, buat muka balik. Yelah, penyangak pun penyangak lah kan. Tapi jadilah penyangak yang ada rupa. Saya memang puas hati betul lah dengan e-klinik ni. Doktor dia pun baik, handle muka saya dengan lembut, buat rawatan apa semua, siap berborak, bagi tips apa semua. Bukan macam ex saya tu. Walaupun kita muka penyangak, tapi biar kita jadi penyangak yang sedap mata memandang. Betul tak? Saya setuju bang. Kita kena tunggu part 2 lah lepas ni. Ada part 2? Ada part 2 lah. Ni muka tak siap lagi. Nampak ni masih macam roh jahat lagi lah. Kalau yang ni memang tak boleh siap bang. Ni kena tukar terus. Kau memang nak kena pukul kau ni. Bang.